Biasanya kita akan susah nak hilangkan kotoran yang ada dekat sinki-sinki belah tepi macam ni. Sebab apa, dia agak degil dan dia memang banyak celah-celahan. Jadi kita perlukan sabun yang jenis macam ni untuk kita sentalkan kita punya kotoran yang ada dekat situ. Aku menggunakan sabun Seaways ni. Dia memang boleh menghilangkan kotoran yang ada dekat celah-celahan yang ada dekat situ. Caranya kita hanya spraykan sahaja dekat bahagian celah-celahan tu. Kemudian kita biarkan dia untuk dia meresapkan dekat bahagian celah-celah kotoran yang ada kat situ. Lepas beberapa ketika, kita just sentalkan gunakan bros yang kita ada ni. So kita bilaskan je yang kita dah broskan tadi. Macam korang tengok, dia punya mozek tu nampak lebih berkilat daripada sebelum ni. Kotoran yang ada berdaki kat situ memang dah hilang, dengan sinki pun nampak lebih berkilat. Jadi kalau korang berminat nak dapatkan spray daripada Seaways ni, korang boleh dapatkan dekat link yang aku tersediakan dekat bawah.